Abang kat yang tengah cari Vampire 8 seater nak bajet bawah RM55,000. Dekat sinilah satu Toyota Vampire 2.4X tahun 2011. Okay. So kalau nak yang bajet cash murah-murah, ini jawapannya. Kalau nak bajet loan murah-murah bulanan dalam 1,100, inilah jawapannya. Yang ini pun 8 seater, tapi kita akan review untuk kereta ni dulu. So, untuk sport rim pun masih original sport rim lagi. Bunga tayar, tebal lagi weh, macam kereta baru. Macam tayar baru. Okay, so untuk dalaman, tengok, masih kemas lagi black and cream interior. Okay, dia pun ada panel kayu macam ni. So, dia nampak lebih premium lah. Nampak lagi cantik macam tu. Untuk dalam, okay, dia datang sekali dengan Android player. Dan juga, dia ada reverse camera. Okay, so untuk kereta ni dia punya function lebih kurang sama, mileage dalam 120,000. Okay, so untuk dia punya dalaman masih kemas lagi. Dia punya seat pun masih cun lagi. Okay, dia ada dua power door, kiri dan kanan. Dan dari segi keluasan pun boleh tahan luas. Boleh tengok dari segi dia punya keluasan ni, boleh tahan luas juga, boleh lunjur kaki. Dan yang paling penting untuk orang belakang pun tak sempit. Boleh tengok, memang luas dia punya kerusi ni. Dia punya keluasan dari kerusi depan ke kerusi belakang. Okay, so yang lain, untuk Vampire, untuk Vampire ni dia ada aircon depan, belakang, kiri, kanan lah. Korang boleh adjust dekat sini. Okay, so jom kita try tengok untuk dia punya bonnet. Bonnet dia yang ini, dia nampak sempit sikit, tapi korang boleh adjust yang ini ke depan lah kalau nak bonnet yang luas. Okay, so jom kita tengok dari segi body belakang. Untuk orang yang nak buat niaga pun boleh, tak ada masalah. Okay, dari segi body belakang masih kemas, masih cantik lagi. So siapa yang berminat boleh cari Nurin. Okay, nak datang test drive pun boleh, tak ada masalah. Engine gearbox dia pun so far so good lah, masih smooth lagi. Okay, bye bye, assalamualaikum.